Bekalan keperluan asas di Labuan dijangka mencukupi sepanjang Ramadan dan sehingga Aidilfitri. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain memaklumkan ia melibatkan barangan yang mendapat permintaan tinggi di pasaran seperti minyak, gula, tepung dan beras. Selain daripada itu, pada setiap hari, pegawai penguatkuasa KPDN Labuan juga akan melaksanakan aktiviti pemeriksaan dan juga pemantauan untuk kita melihat kedudukan bekalan itu sama ada stabil ataupun tidak. Sementara itu, mengulas mengenai peningkatan permintaan barangan keperluan secara mendadak, Junaidah menjelaskan pihaknya telah mengadakan perjumpaan bersama pemborong di Labuan. Ia bagi merancang agihan bekalan barangan terbabit supaya dapat memenuhi permintaan pengguna dan sentiasa stabil. Selain itu, pemborong juga sentiasa menghantar laporan kepada pihak KPDN sebagai pemakluman bagi barangan yang ada untuk dipasarkan.